Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azimi bin Muhammad Junid. Nombor matrik A213330. Hari ini saya akan membentangkan read aloud yang bertajuk Perjalanan Lanun ke Laut Timur. Pada satu hari, di sebuah dunia lautan yang luas, hiduplah seorang pemuda yang bernama Rafi. Seorang pemuda yang ingin menjadi raja bajak laut atau dikenali Raja Lanun. Mempunyai cita-cita tinggi. Aku akan jadi seorang raja bajak laut atau Raja Lanun. Aku akan cari harta legenda di seluruh lautan, kata Rafi, yang akan menjadi kapten pada satu kapal yang akan ia membawa nanti. Dengan semangat yang membara, Rafi dan kru kecilnya berlayar menuju ke lautan yang belum diterokai orang. Kapten, ribut besar di hadapan, kata si Ahmad, iaitu kru Rafi. Pegang kuat-kuat, kita takkan berundur daripada sini, kata Rafi. Lalu mereka menjumpai satu peta lama yang menunjukkan harta karun untuk ke destinasi harta yang terbesar di dunia. Namun begitu, bahaya yang mereka akan tempuhi semakin dekat. Seperti Kapten Serigala Maut. Perahkan peta itu kalau kamu mau selamat, Rafi, kata Kapten Serigala Maut dengan nada yang kejam sekali. Kalau kau mau peta itu, kau lawan aku dulu, kata Rafi sang kapten. Lalu pertarungan sengit pun berlaku. Akhirnya, setelah bertarung selama 2 hari, Rafi memenangi pertandingan itu. Setelah Rafi dan krunya meneruskan perjalanan menerusi peta tersebut, kita jumpa gua emas, Kapten, kata si Ahmad kepada kaptennya. Namun begitu, setelah menjumpai harta, sang kapten berkata, tapi yang paling berharga bukan harta ini, wahai kawan-kawan semua. Tapi kalau korang nak tahu, kalianlah adalah harta yang terbesar yang Rafi pernah ada, iaitu rakan-rakan seperjuangannya. Lalu mereka pun berlayar semula, bukan kerana harta, tetapi kerana semangat yang membara yang sebenar untuk melakukan pengembaraan ini. Sekian, terima kasih.